Malam ini, seluruh tumpuan peminat bola sepak tanah air terarah ke Pulau Pinang. Dalam aksi LS19, saingan Liga Super 2025-2026, Penang FC bakal menerima kunjungan gergasi bola sepak Malaysia, Johor Darul Ta'zim FC, di keramat mereka, Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Bagi Penang FC, ini peluang terbaik untuk membuktikan bahawa mereka bukan sekadar pelengkap jadual. Bermain di laman sendiri, dengan sokongan ribuan penyokong setia, mereka ada motivasi tambahan untuk menumbangkan pasukan paling digeruni dalam liga. Sorakan padu di Stadium Bandaraya sering menjadi senjata sulit tuan rumah. Tekanan daripada penyokong boleh mengganggu fokus lawan, walaupun lawan itu adalah JDT. Namun persoalannya, cukupkah semangat sahaja untuk menewaskan pasukan yang syarat dengan pengalaman dan kualiti? Johor Darul Ta'zim pula tidak pernah turun sekadar untuk mencuba. Setiap perlawanan adalah misi wajib menang. Dengan corak permainan tersusun, hantaran kemas, serta serangan pantas yang sering memecahkan benteng lawan, JDT dijangka menguasai tempur permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Tetapi dalam bola sepak, reputasi tidak menjamin kemenangan. Jika mereka terlalu yakin, Penang FC boleh menghukum. Ramai pemerhati menjangkakan JDT akan mengawal penguasaan bola dan menyerang dari kedua-dua sayap. Penang FC mungkin memilih pendekatan lebih berhati-hati, menunggu ruang untuk melakukan serangan balas pantas. Gol awal bakal menjadi penentu rentak permainan. Jika JDT menjaringkan gol awal, mereka mungkin terus menekan tanpa henti. Namun, jika Penang FC yang membuka jaringan, suasana stadium pasti meletup. Dan dalam suasana penuh tekanan seperti ini, satu kesilapan kecil boleh mengubah keputusan 90 minit. Aksi LS19 ini sangat penting dalam menentukan kedudukan carta liga. Setiap mata amat berharga. Kemenangan buat JDT mengukuhkan lagi kedudukan mereka di tangga teratas. Kemenangan buat Penang FC pula boleh menjadi antara keputusan paling mengejutkan musim ini. Inilah yang menjadikan perlawanan malam ini lebih daripada sekadar tiga mata. Ini soal momentum, ini soal keyakinan, dan ini soal maruah pasukan. Kalau anda pencinta bola sepak tempatan, inilah aksi yang tidak boleh dilepaskan. Perlawanan seperti ini selalunya syarat dengan drama jaringan cantik, kekasaran taktikal, kad kuning, mungkin juga kontroversi. Adakah Harimau Selatan akan terus mengaum di Pulau Pinang? Atau Penang FC mencipta malam bersejarah di Stadium Bandaraya? Siaran langsung, perlawanan Liga Super Minggu 19 antara Penang FC lawan JDT FC berlangsung di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang, sepak mula jam 10 malam ini. Jangan lupa, tinggalkan ramalan skor anda dan siapa pilihan anda.